Okay, Assalamualaikum. Masih ingat tak dengan kereta KE70 yang di mana menggunakan cat samurai? So, hari ni aku nak share sikit tentang kereta ni. Kereta ni aku beli dulu dalam keadaan memang sangat buruk. Dan banyak orang mengata, kenapa kau beli kereta buruk weh? So, aku macam, okay lah, tak apa lah. Biarlah orang nak kata apa pun. Lepas tu sikit-sikit aku upgrade tukar sport ring. Atau aku bagi lower bagi orang kata nampak macam sport sikit kan. Orang kata nampak nice lah. Tapi di mata orang yang tak minat kereta lama ni, dia bakal nampak kereta ni, alah kereta buruk je pun. Tapi kalau pada mata orang yang minat old school ni, dia bakal tengok, ui bro, lawa lah kereta kau. Bang, cantik lah kereta. Walaupun kereta tu orang nampak berkarat sekalipun. Lepas tu dalam masa sama aku ada cuti SEM ni, aku cuba upgrade sikit-sikit. Aku cuba cat lain kereta ni, aku semen balik body, aku tukar pintu yang mana dah berlubang. Aku cat dia, aku semen semua kat sini ni. Aku pernah tanya kat kedai, mereka ambil sampai 2000. So aku rasa macam tak berbaloi lah, kereta lama nak buat 2000. Lepas tu dalam masa sama juga, aku macam ingin tahu, kalau kereta ni kita buat sendiri ni, apa hasil dia. So aku cuba beranikan diri dengan tak ada kemahiran mengecatnya, tak ada kemahiran simen. Dengan keyakinan aku cubalah cat, tapi yang menjadi peliknya aku menggunakan cat samurai. So aku buat dalam masa sebulan cuti SEM. Aku siapkan kereta aku sampai undercoat dengan color dia. Satu lagi kenapa aku nak cuba sendiri cat kereta aku, sebab aku pernah mendapat pengalaman di mana aku pernah ambil lah sebiji kereta A70. Aku minta member aku tolong catkan, tapi dia ambil harga untuk simen body tu sampai 800. Belum tembak undercoat, belum tembak cat. So aku macam buat sendiri lah, tengok kita boleh tahu bajet berapa, kelemahan kita dekat mana, apa yang kita boleh buat. Satu lagi, kalau kita ni nak ambil kereta lama ni, kita kena, aku orang kata, ada pengalaman. Bukan pengalaman macam mana lah. Kalau kata kita zero pasal kereta lama ni, kita tak tahu apa yang patutnya kat kereta lama ni. Ada reput ke? Apa yang problem ke? Kadang-kadang kita nak bawa orang ni, kita kena pastikan sendiri kita pun kena tahu. Bertanya. Kita kena bertanya. Kalau tak bertanya ni, macam terjadi kat aku dulu. 2 biji kereta aku ambil, semua out. So, yang ketiga ni, aku dah ada pengalaman. Aku sendiri tahu. Sendiri aku tengok kereta tu. Tak perlukan bantuan siapa-siapa pun. Aku pergi ambil sendiri. Dan lepas tu, berkaitan dengan cat samurai yang aku cat depan rumah aku dan bersebelahan dengan rumah jiran. Benda ini menjadi satu kecaman di mana orang mengata, apa cat dekat rumah ni, jiran confirm bising, habis kereta jiran. Tapi dalam aku duduk cat tu, tak ada pula jiran nak kata, weh kereta aku, kau cat ni habis melekat dekat kereta aku. Belum ada yang mengata, cuma yang mengata tu adalah orang yang melihat video. Mungkin mereka, okey lah, tak kisahlah, mungkin mereka think positif. Okey, dan setelah aku siap cat kereta ni, aku dah cat sendiri. Hasil kerja tangan sendiri. Lepas tu, dengan masa yang sama, aku bawa kereta ni berjalan. Barulah ada orang, wah bro, lawa kereta kau bro. Wah, cantik kereta. Lepas tu dia jadi macam satu perasaan yang, bila kita hasilkan sendiri, kita buat sendiri, orang puji. Kita rasa macam, wah, kira aku buat ni, okey lah, ada orang minat, ada orang suka. Terima kasih pada yang kau kata memuji lah. Okey, tu sebab sedikit yang aku boleh cerita lah. Tapi yang sebenarnya aku nak cerita adalah resepi untuk upgrade enjin 4K. Enjin standard 4K 1.3cc, nak bagi dia, orang kata boleh tambah kelajuan. So first aku upgrade carburetor. Aku pakai carburetor Saga 12 valve. Harga market carburetor ni dalam 200 ke bawah lah. Yang aku dapat ni 150. Tapi jika kereta anda tu ada aircon, pastikan anda dapat carburetor tu sekali dengan vacuum aircon. Kalau tak, jadi macam aku lah, terpaksa beli vacuum aircon baru dengan harga RM90 pula.
Lepas tu nak tambah lagi kelajuan, pastikan pakai extractor 41. 421 pun boleh, ikutlah mana orang kata kesesuaian lah. Macam aku pakai 41. Untuk plug pula, kalau rasa nak tambah pick up ke nak tambah power, macam plug ni aku tak tahu nak kata lah, tapi aku pakai plug jenis yang NGK, plug NGK. Tapi kalau kata nak tambah lagi pick up kereta tu, elok pakai iridium lah. Iridium ni orang kata lagi elok. Yang G-Power NGK ni orang kata boleh lah, harga dia RM40 saja. Kalau iridium tu 140 harga dia lah. So setelah aku dah upgrade yang tu, aku try test, bolehlah pergi dalam 140 dengan kecepatan dia berbeza sikit kan. Kereta standard ni pun boleh je pergi 140 satu ni, cuma lambat. Cuma yang ni kita nampak perbezaan dia macam makin cepat sikit lah. Dia boleh pergi 140 tu dengan kelajuan lebih cepat sikit. Lepas tu aku tengok macam Saga boleh potong aku. Aku tukar pula exhaust. Exhaust aku pakai straight daripada extractor sampai ke ujung. Ujung tu aku bubuh muffler. Kira memang exhaust tu straight tu dah, tak ada apa-apa. Nanah tak ada, bulat tak ada. Aku pakai straight 2 inci. Ujung muffler aku pakai jenis spoon 3 inci. Tapi kalau eloknya aku suggest siapa yang nak buat exhaust ni pakai nanah lah. Dia exhaust getaran sikit. Macam aku tak pakai nanah. Harga aku buat exhaust straight ni RM300 ke. Kalau macam stainless steel dalam harga 500. Tapi aku tak dapat upgrade stainless steel sebab dekat kedai yang aku pergi tu tak ada stainless steel. So macam aku fikir ambil masa pula. So terpaksa lah aku pakai exhaust besi saja dalam harga 300. So boleh tengok lah macam extractor 41, exhaust straight pipe 2 inci daripada extractor tu ujung sampai ke muffler. Memang aku buat straight tu dah, tak ada bulat, tak ada dia punya nanah. Tapi ni pun aku rasa nanti aku akan pasang nanah sebab banyak kali dah berseret bawah tu dengan bergegak dia, bunyi ting 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 macam belaga. So nanti aku pun akan pasang nanah. So siapa yang nak buat exhaust tu better ada sekali dengan nanah. Nanah apa aku tanya lah, dalam 100 lebih siap pasang. So aku cari yang harga yang budget dengan aku punya lah. Ok, kita tunjuk gambar daripada bawah sikit bagi nampak straight pipe dia tu macam mana. Straight daripada ujung sampai ke ujung. Memang straight terus, tak ada apa dalam tu. Lepas tu aku upgrade aku punya radiator. Sebab radiator aku yang lama tu aku dah servis banyak kali tapi masih juga temperature naik. Sebabkan itu aku terpaksa tukar radiator Wira 1.6 pakai 2 layer. So aku pakai radiator Wira 1.6 2 layer. Harga radiator ni aku tak ambil yang half cut lah. Half cut tanya 150. Kalau baru 200. So better kita ambil 200 lah barunya kan. Tambah 50 lagi je. Tapi yang tu atas masing-masing lah. Setengah orang dia nak ambil half cut. Macam aku better baru lah. Orang katakan memang kita dah tahu dah dia okey. Kalau ambil half cut ni kita tak tahu dalam dia macam mana. So yang tu adalah sebuah sedikit yang boleh aku share resepi lah. Anggaran semua aku buat dalam 800 macam tu lah. 800-900. Anggaran untuk enjin kita nampak dia pergi tu sedap sikit. Ok, video yang aku pasang carburetor ni aku just nak share yang aku dah tak pakai 12 valve. Aku dah menggunakan carburetor DCNF 40. Sebab ada yang tanya pakai weight berapa. So aku beritahu lah DCNF 40 berharga RM800. Market harga lah.